udara KL Central guys. Thank you. Kita okey guys, sekarang kita ada terminal udara KL Central. Kita tengok kat sini. Okey. Bas belum sampai lagi. Kita masih menunggu. Dan dalam adalah 10 orang kot. 10 ataupun 12 orang guys. Stay tune. Saya Medina Rafida, petani Saidina, dan saya akan jadi tour je lah untuk group ini nanti. So kita dekat sini kita ada 14 orang. Total kita ada 18. So nanti kita akan singgah dekat R&R Senawang untuk pick up 2 orang klien. Lepas tu kita akan sambung perjalanan ke R&R Pagu untuk kita rehat. So dekat situ saya bagi masa sejam. Berehat ke, makan ke, nak pergi mana ke, semua boleh lah. So nanti apa-apa saya akan update lah dalam group. Okay, so manakah semua dah ada, kita boleh lepas. Lama tak apa. Kita saya akan tukar lepas. Jom. Bolehlah ambil beg masing-masing. Okey guys. Kita naik bas. Ada 18 orang semua. Kita sambung balik. Okay guys, ferry kita pukul 8. Awalan ni kita duduk dulu lah. Ferry tu 8.5. 8.5. Dia dah 8.5. Okay guys, kita pergi ke naik ferry pukul 8 lebih. Duduk bebas ke? Bebas.
Boleh tiket Putri Harbour sebelah sini. Okay guys, akhirnya sampai ke Indonesia, Batam. Okay guys, dah masuk ke Batam. Kita still menunggu lagi rakan-rakan, ada 18 orang. Tadi pasport tersangkut tadi lah. Tersangkut pasport. Tak lepas. Lepas tu nama dengan scan pun, nombor IC pun salah. Tahu lah. Kita scan betul lah. Okay guys. Cakap sesuatu? Cakap sesuatu? Cakap sesuatu? Cakap sesuatu. Yes. Rugi kalau tak pergi ke Batam. Mai pergi, mai jemput silakan. Alright, terbaik. Okay. Okay guys, inilah suasana di Batam di Indonesia. Okay, yang saya tunjuk, ini kita punya kata pembantu perancang lah. Kita sewa dia guide. Dia akan bawa kita lah pergi tempat-tempat yang menarik. Yo, monggo. Okay guys, kita akan naik bas. Saya rasa mungkin pergi ke hotel dulu, check in dulu kot.
Ada orang tak ada? Tak ada orang, saya duduk. Jangan lupa like, comment, share juga subscribe. Assalamualaikum.